Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Hello traders, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam episod baharu BTMP. Terima kasih atas sokongan anda dan saya harap anda sudi untuk kongsikan manfaat dalam BTMP dengan rakan traders yang lain. Boleh tak? Boleh ya? Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, tajuk podcast kita kali ini ialah market berubah tetapi manusia tidak berubah. Ramai yang kata market dulu dah tak macam sekarang. Saya sangat-sangat bersetuju. Kalau tahun 80-an dulu, kalau anda baca banyak buku, mereka selalu bercerita tentang kehebatan ataupun kepaduan trend following system. Malah ada pepatah mengatakan, follow the trend because the trend is your friend. Tapi zaman sekarang kalau kita follow trend, apa jadi? Kita asyik terciduk ataupun terkena fake out sahaja jawabnya. Teknik dulu mungkin dah tak boleh nak pakai zaman sekarang. Anda kena modify. Kalau anda masih pakai pendekatan yang lama, mungkin teknik tu dah tak boleh berkesan dan mengakibatkan anda mengalami kerugian. Memanglah kerugian tu benda yang biasa dalam trading. Tetapi kalau ianya berpanjangan, kalau kita punya losing streak tu terlampau banyak, kita sendiri akan rasa tidak yakin untuk melakukan trading. Sebenarnya ada satu tips yang saya boleh kongsikan, iaitu kalau anda banyak loss dengan teknik sekarang, apa yang anda perlu buat adalah terbalikkan sahaja teknik tersebut. Faham tak? Kalau sebelum ni teknik anda buy bila ada setup dan anda dapati daripada 10 kali, 8 kali loss. Kalau anda terbalikkan, ini bermakna 8 kali anda akan profit, maka 2 kali sahaja anda akan loss. Itu sekadar tips ringkas lah. Inilah apa yang dikatakan sebagai reverse trade. Kalau kita punya win rate tu rendah sangat, kita cuba terbalikkan pula. Mungkin daripada situ datang pula win rate yang tinggi. Kita berbalik semula kepada tajuk sebelum saya terpesong lebih jauh. Kenapa market berubah tetapi manusia tak pernah berubah? Yes, market memang berubah sebab dulu tak ramai trader. Dulu size market tak besar macam sekarang. Sekarang ni nilai dia adalah sekitar 10 trilion. Survey yang baru belum keluar. Ada satu survey yang dibuat setiap 3 tahun yang mengukur saiz pasaran. Sebelum ni saiz dia adalah lebih kurang 7.5 trilion. Tetapi selepas 3 tahun, berkemungkinan besar nilai ataupun saiznya telah pun melangkaui 10 trilion dolar. Jadi bila sesuatu kolam itu menjadi semakin besar, dah tentulah perangai dia tak sama macam dulu. Tetapi apa yang lebih menarik saya nak kupas dalam episod kali ini ialah manusia tak pernah berubah. Apakah yang mendorong seseorang manusia? Tidak lain tidak bukan, ianya adalah sifat takut dan tamak. Dua T ni sentiasa mempengaruhi keputusan kita sebagai manusia. Bukan sahaja dalam trading tetapi juga dalam kehidupan kita. Perasaan takut dan tamak tu memang sentiasa ada dalam diri semua orang. Itu adalah sifat semula jadi manusia untuk hidup dengan lebih baik. Kita nak duit lebih banyak sebab apa? Kita nak rumah lagi besar, kita nak kereta yang lebih selesa, kita nak beli apa yang kita suka dan lain-lain lagi. Dan selalunya untuk lelaki terutamanya, kita nak sediakan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak dan juga pasangan kita dan juga ibu bapa kita. Dan benda tu adalah sesuatu yang normal dan tak perlulah nak kata orang tu tamak ataupun tak bertimbang rasa. Ini memang sifat normal seseorang manusia. Tak kira lah sama ada anda trader ataupun bukan trader, sifat ni memang ada dalam diri semua orang. Ada 4 emosi yang selalu kita akan rasa, iaitu takut, tamak, remorse ataupun penyesalan dan juga hope ataupun berharap. Dan 4 emosi ini adalah memang sangat sinonim dalam trading. Semua orang nak kaya. Tak cukup dengan itu, semua orang nak kaya dengan cepat tanpa buat apa-apa. Betul tak? Dan inilah masalahnya bila ia dibawa ke dalam trading. Bidang trading ni, dia bukannya sepanjang masa akan profit. Bukannya perjalanan kita tu sentiasa naik, tak turun-turun. Equity ataupun modal kita akan turun dan naik. Loss adalah sesuatu yang kita akan hadap hampir setiap hari dalam trading. Inilah ada benda yang normal manusia ataupun normal thinking tak boleh nak terima.
Bila kita cuba untuk bawa benda tu dalam trading, itulah yang jahanam ataupun hancur jadinya. Dalam trading kena belajar untuk menghadapi losses. Manusia daripada dulu sampai sekarang memang mereka didorong oleh 4 emosi tersebut. Sebab itulah tak kira macam mana berubah sekalipun market ni, anda tetap susah nak jadi seorang profitable trader. Because trading is the hardest way to make easy money. Kita tengok orang buat duit macam senang je kan. Klik-klik, tap-tap, dah boleh dapat profit. Tapi itu yang anda nampak ataupun apa yang mereka tonjolkan. Cabaran di sebaliknya, mental proses yang dia lalui, trading proses yang dia kena ikut, semua tu kita tak nampak. Okay? Jadi kalau anda tengok seseorang trader tu berjaya, anda tak tahu berapa banyak kepedihan yang dia dah lalui untuk sampai ke sana. Okay, berbalik semula kepada tajuk podcast kali ini. Macam yang saya cakap, manusia tak pernah berubah. Daripada dulu itulah masalah kita ataupun itulah sifat kita. Bukan masalah ya. Itu adalah sifat semula jadi kita. Dan sifat semula jadi ni tak boleh nak apply dalam trading. Kalau anda nak jadi trader yang berjaya, anda kena ubah sifat-sifat tersebut. Anda tak boleh nak tamak. Tapi tamak ni kita tak boleh buang. Sebab dia dah memang dalam diri kita. Apa yang kita mampu buat hanyalah mengawalnya saja. Jadi sekarang anda boleh faham tak yang sifat seseorang manusia tu adalah secara semula jadi tidak dilahirkan ataupun tidak compatible dengan trading. Anda kena belajar untuk mengawal emosi-emosi tersebut. Macam mana cara nak buang fear, greed, hope dan remorse ni? So jawapannya adalah melalui technical analysis dan juga risk management yang betul. Kalau anda nak entry ataupun buy, sell ataupun no trade, anda kena sentiasa tanya diri anda kenapa. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan anda nak buy ataupun sell? Tak cukup sekadar tahu saja tetapi anda kena catatkan. Record keeping kena buat dalam trading. Itulah yang dipanggil journaling. Bila ada journal, barulah anda boleh tahu kenapa anda buat tindakan tersebut dan adakah itu keputusan terbaik pada waktu itu ataupun tidak. Anda tak boleh ingat semua benda dalam kepala anda. Sebab tu anda kena buat record keeping. Kemudian bila anda dah buat keputusan yang terbaik, berapakah yang anda sanggup rugi? Jangan fikir pasal untung sebab untung tu belum tentu lagi. Dalam trading yang pasti adalah risk. Reward adalah sesuatu yang belum tentu dan kita tak boleh nak kawal. Yang pasti apa dia? Berapa banyak risiko ataupun kerugian yang kita sanggup tanggung, itu di bawah kawalan kita. Dan benda ni lah yang kita kena kontrol betul-betul. Kalau anda dapat jaga aplikasi teknikal dan jaga risk management, psikologi trading anda akan lebih baik. 4 emosi yang saya sebut tu, fear, greed, remorse dengan hope, semua itu adalah dalam psikologi trading. Dan bila anda align kesemuanya dengan realistic expectation, maka barulah anda boleh menjadi seorang trader yang profitable. Contoh realistic expectation adalah kalau anda ambil risiko yang rendah, anda tak boleh nak expect dapat reward yang besar. Hukum risiko adalah high risk, high return. Low risk, low return. Begitu juga dengan modal. Kalau modal kecil, untung anda akan kecil. Modal besar, untung anda akan besar. Jadi segalanya perlu align. Anda punya emosi, anda punya expectation, anda punya teknik risk management, maka barulah anda boleh jadi seorang profitable trader dan dapat jadi trader yang lebih baik. Ingat ya kawan-kawan, market memang sentiasa berubah. Tetapi kita punya sifat itulah yang tak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang. Market tu dia boleh jadi semakin pantas, teknik boleh berubah-ubah, tapi teknik semata-mata tak menjamin anda akan profit. Kalau anda pernah dengar apa yang saya pesan sebelum ni, pejam mata pun boleh profit, tapi dalam satu trade. Kejayaan dalam satu trade adalah semata-mata nasib saja. Bila anda buat satu trade, dia boleh profit, dia boleh loss. Kemungkinan untuk profit atau loss adalah sentiasa 50-50. Tetapi kalau anda nak profit dalam 10 ataupun 20 trade, itulah yang memerlukan skills, kesabaran, konsistensi dan juga disiplin anda. Jadi walaupun market itu berubah macam mana sekalipun, kita sebagai manusia, kita tak berubah. Sifat-sifat yang tetap ada dalam diri kita adalah seperti tamak, takut, harapan ataupun berharap dan penyesalan. Dan 4 sifat inilah yang anda perlu kawal dalam trading anda. Sekian saja untuk episod kali ini. Semoga bermanfaat. Terjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih. Bye-bye. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most.
Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.